Hai guys, hari ni saya akan tunjukkan korang cara nak buat sticker base gunakan cauldron dan painting. Haraplah korang suka video ni. Sebelum saya start, tekan butang subscribe dan tekan butang notification supaya korang tekan lepas apa yang saya upload di channel ini. Dan terima kasih untuk 10 subscribers guys. Okay, jom kita pergi ke base 1 dan kita perlu ambil satu barang bernama bucket. Kita kena ambil air bucket dan kita akan keluarkan sticker base kita dan exposekan sticker base kita. Baik. Tapi okey, jom kita pergi atas. Okey, kita kena letak air pun dan dia akan tutup supaya orang kata, oh, tak benda pun. Okey, saya akan ajar korang macam mana nak buat semua ni. Okey, pertama yang penting korang kena ada redstone, wood planks, bucket, water bucket, cauldron, piston dan comparator. Itu saja. Pertama korang letakkan cauldron di mana-mana korang nak dan tinggalkan satu gap ke sini. Dan selepas tu korang hancurkan 2 blok kat sebelah dia ni macam ni. Dan pergi ke belakang cauldron dan letakkan comparator, muncul dia ke sana. Kat sana. Okey. Dan depan sebelum tu letakkan air di dalam cauldron tu dan benda ni akan menyala dan comparator ni akan menyala. Letakkan blok yang korang suka dan letakkan redstone atas sini. Kalau jika redstone ni menyala, maksudnya korang buat betul. Okey. Dan sebelum tu korang kena hancurkan 3 blok seperti yang ditunjukkan dan letakkan satu redstone di sini dan saya tak nak ni dan letakkan maaf ya. Letakkan sini dan letakkan di sini dan letakkan stiker piston dan belakang ke depan seperti yang ditunjukkan. Sekejap. Okey, lepas tu dan kalau dah siap ni korang perlu cuba. Betul, korang bolehlah buat bersama mana korang nak. Dan saya dah siap. Dia akan tutup. Okey, saya akan buat slash clear supaya tak ada barang dalam saya. Dia saya akan tolong mainkan. Dia cakap tolong. Okey guys, saya tolong dia. Okey guys, yang ni ialah painting guys. Secret base yang kedua ni sangat senang. Kamu kena cari macam painting. Lepas tu sekejap, saya nak cari mana tempat dia. Kat mana tempat dia guys? Dan saya datang balik. Okey, yang bunyi tu mak saya tengah main dengan adik. Sekejap ya, sampai mana saya spawn. Tak ada, okey. Tak ada apa-apa pun, saya akan sekejap ya. Okey, kita pergi ke nombor 2. Maaf sebabkan bising. Okey. Pertama korang kena ada benda untuk baling. Contohnya stick. Korang kena baling ke sini. Dan korang cari mana pintu dia. Pintu saya ada di sini. Lawi. Dan dia akan kasih balik barang korang. Dan dia akan tutup. Dan orang tu takkan tahu mana. Walaupun dia dengar pun, dia takkan dengar. Dia takkan nampak. Kalau korang nak ni, korang boleh ambil diamond. Tapi saya tak ada apa-apa dalam chest. Dan kalau korang lain pun tak. Atau macam tu je. Okay. Ni adalah example. Ni example dan ni saya akan tunjukkan korang sekarang. Okay. Pertama,
korang perlulah painting dan juga pressure plate dan juga pintu. Saya letak yang ni. Pertama korang kena hancurkan sini dan buka pintu dulu. Kita akan buat yang dalam dulu. Letakkan satu pressure plate sini dan pressure plate di sini, supaya ini buka. Ini kalau korang dah balik, nanti dia bukakan korang punya secret. Dan korang dah tak ada painting apa-apa pun. Seperti macam tu. Dan buat macam tu. Saya boleh ingat ini sebab dia ada di tengah. Kalau korang nak buka, korang kena macam ni, balingkan korang punya barang tu ke dalam painting. Salah. Okey. Korang kena buang macam tu. Dan dia akan bukakan pintu korang. Masa korang lari, dia akan kasih korang punya barang dan tutup pintu. Dan itulah dua cara untuk buat rumah pasir di dalam Minecraft. Haraplah korang suka video ni. Tekan butang like dan subscribe dan tekan butang notification. Okay? Itu ada cabang korang buat dalam 5 saat. Saya akan kira 5, 4, 3, 2, 1. Kalau korang dah tekan butang like, subscribe dan butang notification, komen di bawah nama korang. Okay? Dan saya akan jumpa dan bye. Dan saya akan jumpa korang dekat dalam video lain saya. Okay, sekejap ya. Saya cuba benda. Okay, tapi tak payahlah. Okay, bye.